Hai, nama saya Dennis Bennett. Saya berasal dari Woodford dan saya menjalankan hobi kecil yang dipanggil seni logam Dennis yang saya jual di pasar tempatan, dan ini adalah bengkel saya. Hai, nama saya Craig, isteri saya Bennett, dan kami mengendalikan sebuah syarikat pengeluaran kecil, perniagaan pembuatan yang dipanggil Fun Science GC. Kami telah melakukannya selama lebih kurang 12 tahun sekarang, dan kami membuat tanda kayu dan kami juga membuat bingkai foto yang kami ukir. Nama saya Jesus, saya pemilik All RP Services. Kami membina van camping dan modem. Kami pada dasarnya melakukan sebarang jenis pemasangan khusus dan sebagainya. Sebahagian besar masa pada masa ini kami hanya membina sebagai barisan pengeluaran 3 atau 4 susun atur, dan ketika itulah saya sedar bahawa saya memerlukan mesin untuk mempercepatkan proses. Halo, nama saya Sam Zapala. Saya adalah pemilik dan pengendali Mac CNC. Saya melakukan pengubahsuaian, banyak pemasangan, pembinaan semula dan mesin baru. Dulu saya terlibat dalam konkrit, seni dan baus konkrit, dan itu menjadi terlalu berat. Dan jadi saya mahukan sesuatu sedikit lebih mudah untuk digunakan. Dan mesin ini ditawarkan untuk dijual dan saya mampu membelinya pada masa itu. Nah, jika itu cara lain untuk pergi, Baiklah. Kami sedang mencari perniagaan di mana kami boleh benar-benar membuat sesuatu dengan tangan kami. Kami pernah menjual produk orang lain atau produk yang serupa. Dan kemudian kami fikir kami mungkin melakukan perkara yang sama tetapi sedikit berbeza kerana kami mempersonalisasi di lokasi. Jadi kami membuat tanda kayu yang terukir dan kemudian kami menambah nama orang pada tanda itu yang menjadikannya anda tahu lebih peribadi bagi mereka. Dan ia adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. saya bukanlah seorang yang berpengalaman dengan CNC dan sebagainya. Osigedin, apa yang saya dapati dengan muzzle adalah ia sangat mesra pengguna dan mudah untuk menavigasi melalui semua tetapan dan sebagainya. Jadi ia memudahkan saya untuk memahami. Pengawal PC mempunyai masalah di mana jika sesuatu yang salah berlaku di internet, PC akan mengalami masalah dan ia akan menyebabkan mesin berhenti. Dan ia boleh merosakkan produk yang mereka buat. Masuk tidak mempunyai masalah itu. Tiada PC terlibat. Each high bulb function. Apabila saya membeli mesin itu, ia bukanlah masuk. Itu adalah sebuah gabungan bahagian-bahagian yang membentuk pengawalnya, dan saya mendapati ia sedikit sukar untuk pada tahap pembelajaran saya agak sukar untuk memahami itu. Dan kemudian saya bertemu rakan dari masuk dan saya cuba yang itu dan akhirnya saya membelinya. Saya tidak pernah menoleh ke belakang sejak itu. Mesin asal kami dan dia mencadangkan agar kami menggunakan unit masuk semata-mata kerana ia jauh lebih mesra pengguna dan ia jauh lebih boleh dipercayai. Sementara itu, kami menghadapi banyak masalah dengan mesin kami yang sebelumnya dan kami juga berminat dengan yang itu kerana ia kini mempunyai operasi spindle yang disejukkan dengan udara berbanding yang disejukkan dengan air. Dan kami hanya mendapati bahawa dengan unit masuk yang baru, ia berada di skrin yang lebih besar. Sementara mesin asal kami berada pada unit kawalan yang sangat kecil, jadi ia sangat sukar untuk menjejaki fail dan pelbagai aspek. Jadi, jelas, salah satu manfaat besar dari sistem masuk adalah dengan pengubahsuaian, dan semua itu anda dapat terus menggunakan mesin yang baik dengan mengintegrasikan ciri-ciri baru. Saya sebenarnya tidak suka mengatakan ini, tetapi ia adalah pemasangan yang mudah. Ia memang menjimatkan banyak masa. Mereka telah mengintegrasikan banyak fungsi yang saya tidak perlu susun. Mereka telah menjadikannya mudah. Masuk membawa kemudahan untuk persefahaman. Pengawalan adalah agak mudah berbanding dengan yang saya ada sebelum ini. Dengan pengalaman saya memerlukan semua bantuan yang saya boleh dapat, jadi mereka membekalkannya. Kami tidak menghadapi masalah waktu henti lagi kerana dia sangat boleh dipercayai dan mudah. Kami sangat berpuas hati dengan ini. Dengan sistem sebelum ini, saya agak tidak tahu apa yang berlaku atau di mana mesin berhenti atau apa-apa yang seumpamanya. Jadi ciri itu saya rasa sangat baik untuk saya. Saya kena menerima banyak panggilan dengan
Masalah kerana saya mendapati diri saya menghubungi pelanggan saya dan bertanya, bagaimana keadaan anda? Adakah anda menghadapi sebarang masalah? Kerana memang tiada, ia hanya berfungsi. Ketika saya melakukan penyelidikan untuk mengubah suai mesin saya, Maso adalah yang menunjukkan lebih banyak profesionalisme kepada saya dan semuanya berkaitan dengan segala-galanya. Jadi mereka mengekalkan cara mereka mempersembahkan sistem itu, semua ulasan di sekeliling. Jadi saya rasa adalah produk yang sangat bagus dengan nilai yang sangat baik untuk apa yang mereka tawarkan. Ya, saya faham dengan Maso dengan kelub pembelajaran lebih pendek, kerana ia agak mudah dan senang untuk seorang alfalo seperti saya untuk belajar, dan ia membolehkan saya memberi tumpuan lebih kepada mencipta karya seni yang saya lakukan daripada membaiki masalah dengan mana-mana mesin. Nama saya Jesus Estrada dari All Abbey Services dan perniagaan saya bekerjasama dengan Maso. Nama saya Dennis, saya dari Woodford dan hobi saya dengan bangganya dikuasakan oleh Maso. Dan kami percaya bahawa Tuan Maso telah menjadi satu kelebihan kepada perniagaan kami sehingga ia mengubah permainan